Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jauh kita hari ni. Tak busuk. Kita berada di Nuluh Pinonggoi, Bukit Bongo, berdekatan dengan Kota Beluk. Pada jam pukul 1.59. Tapi hari ni cuaca okey. Jadi ayolah kita mulakan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. So kat bawah tadi masa parking 1.6 km. Okey, bismillah. Banyak gila nyamuk. Nyamuk yang kecil-kecil tu, yang sekali hinggap pam, tunggu hisap pun. Wah. Awal-awal dah rumah. Cuaca hari ni sangat-sangat hello. Alhamdulillah. Mendung. Enjoy your day. Jalani, nikmati, syukuri. So baca daripada apa orang share, dia 3 something kilometer je return, pergi dan balik. So 1.6 macam gitu lah. Kenal kot. Ni sebab alang-alang dah ada sini. Kita singgah jap. Mungkin dia ada dia awan terakhir. Main pacak lagi. Beg bawa. Kasut tak bawa. Kasut guna kasut running je. Sayang. Dia punya menaik . Tapi dikatakan bukit ni cantik. Dia punya view dari atas. Oh, tak ada angin weh. Walaupun macam mendung, tapi macam apa? Apa pak? Terkurung. Sedap. Tak ada orang. Habis lah. Dah baju sikit bawa. Busuk lah. Ingatkan Mr. Malaysia. Ni dah lain pacok . Oh, baju perjalanan nice kan. 130 meter dari parking. Sambung. Dah biasa-biasa. Update semasa
Lepas tadi sampai ke 220 meter. Jalan raya menaik je. Tak ada kategori pacak. Ni boleh layan. Tengok. Makin. Setakat ni jalan dia jelas. Dan ada makin. Wow. Kalau hujan syok tempat laluan air. Tu. Tengok dia punya makin. Makin jelas. Terbaik Bukit Bonggol. Oops. Dia punya menaik. Update semasa 400 meter daripada parking. Dia tak ada, tak teka. Dia menaik je. Mana? Nama dia Lugas Trail. Di Lugas Trail. Nama yang diberi. Jangan tanya kenapa nama dia di Lugas. Oh, bye-bye. Tadi mendung. Ni dah start bercahaya. Tapi sini pagi awal gelap awal. Bawa dah angin sikit. Kilometer ke 0.56 560 ada parking. Dia bagi lagi baik. Licin. Kasut running. Kasut running ni best tu. Ringan je bila hiking. Tapi licin lah. Ringan gila. Setakat ni masa parking tadi tak ada pula cakap kena permit ke apa. So naik je lah. Naik. Baik. 0.60 600 meter dia parking. Baru start landai. Perlu jalan setakat ni kering. So tak ada lagi kenampakan pacat ataupun sini memang tak ada pacat. Santai sikit. Continue. 0.68 680 meter. Sekejap je bagi landai. Tengok. Bagi menaik balik. Enjoy. Barulah enjoy. 0.74 740 daripada parking.
Ada papan tanda Potoridong Trail. Uish. $750. Ni lagi dahsyat. Oh, tengok belakang. Wah, cantik ya. Ya Allah. Ni belum lagi sampai. Cantik. Jalan ni pun cantik. Masa menaik naik pacak. Masa menurun mesti licin gila. Pakai kasut macam gini. Naik sampai atas sana. Oh. 0.84 840. Oh, ya. Buah habis naik pacak. View. Wah, cantik. Oh, baru landai. Ini sebetul-betul landai. Nampak dah balik kamera kanan ni. Adakah itu puncaknya? Wah. Adakah itu puncaknya? Dah sakit je. Tu. Ataupun tu. Apa ni? 3H Healing Hope Hiking with who? Wah, cantik. Kita sambung lagi. Semakin bersemangat. Ada semasa 1.05 1 kilometer. Kurang. Dah sampai ke tadi kat 3H kan. Ni betul-betul menaik ke Dua Bonggor. So tengok. Adakah kawa Dua Bonggor tu? Ataupun kawa Satu Bonggor tu je. Oh, tapi menarik. Cuaca macam ke dah start panas. Harapnya atas tu ada pokok lah untuk berteduh. Sambung. Dengan view yang wow. Sikit kena sampai. Sebaik berangin. Sikit lagi. Atas tu je. Rupanya atas lagi. Tapi cantiknya, Masya Allah. Situ Gunung Kinabalu. Kita sambung sikit lagi. Kanan. Kita macam berada di permatan. Dan last push. Last push.
Wah, berangin dengan kuatnya di atas ni. Tak tipu, tengok ufuk. Bukit Bonggol. Di kilometer ke 1.32, 32 minit 27 saat kita berada di Bukit Bonggol. Tiu. Situ macam ada jalan. Situ pun macam ada jalan. Ni dah sampai puncak ke belum? Ada bendera Malaysia kat sana. Oh, atas sana pun ada tu. Sana tu, yang tu Gunung Kinabalu. Dah terlindung. Situ dah ni. Okey. Sekejap lagi kita pergi sana. Kita touchdown sana dulu. Tak ada pokok guys. Dengan lalang yang tinggi, Gunung Kinabalu. Berbaloi. Free. Kita nak pergi sana. Bye. Hampir sampai. Yang tu kita daripada sana tadi. Dan tada! Oh, kuat angin. Gunung Kinabalu. Cuaca redup. Angin kuat. Dan sekarang lebih kurang pukul 2 lebih. Kalau boleh buat tray zom ke bawah. Best tu. Bench. Oh, naik balik. Ah, Oh, nak naik sana pula. seronoknya. Seronok ditengok. Tapi kita kena naik balik. Turun balik. Naik balik. Gila. Gila. Cantik gila. So kita naik situ balik. Kilometer ke 1.71. Kita sampai kembali kat bendera ni. Bukit Bonggol yang pertama. Tadi kita ke sana. Nampak benda kamera sana. Sekarang ni daripada bendera ni kita akan turun. Turun ke bawah. Naik balik. Aduh. Yang penting kita enjoy. Oh, diulangi lagi. Oh, licin tu. Okey tu. Okey je. Sebab sekejap lagi menaik. Tapi situ licin kot. Ya, dia orang lalu belah tu, belah upuk. Upuk kan lagi kencing. Untuk kasut kita. So, jumpa sana kat pokok tu. Tinggi oi. Dia slow down sebab kasut running, bukan kasut trail. Ui, cantik sini. Memang kena pergi lah.
Nampak benda tu? Situ area tau. Kami ke sana, lepas tu naik balik. Aduh, baru sampai sini. Jadi untuk sampai ke pokok ni di kilometer ke 1.81. Tempat berteduh. Berangin. Syok lah. Kalau pergi pagi lagi syok. Tengok. Tingginya 1.83. Jom tengok. Bagi licin, upload kamera. Jumpa kat atas. Weh, daripada sana. Update 2 km tepat. 47 minit. Dah sampai. Daripada sana, bendera tu, bawah pokok, naik balik. Sekarang ni ada lagi jalan weh. Ingatkan atas puncak ni je last. Rupa-rupanya ada lagi jalan. Tengok je lah apa penghabisan trail. Asal gatal pokoknya lalang ni. Macam berogan. Tapi tak boleh nak berbeza-bezakan. Sejujurnya ni lagi cantik. Wah, lagi dekat dengan Kinabalu. Clear view. Abang-abang sikit. Yo. Sana. Ada lagi jalan depan. Kita nak pergi situ. Kat pondok tu sikit. Di kilometer ke 2.27, 50 minit kita sampai ke tanda apa ni? Bukit Bonggol. Ni dah kot puncak. Wah, angin kuat. Ada pondok. Ni buat apa? Disaksikan dengan Gunung Kinabalu. Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu. Tinggi lagi sayang sama kamu. Jom kita tengok apa yang ada di sini. Wah, nampak air kecil tu. Kita daripada sana tadi. Tak habis-habis trail ni. Dah memang turun ke bawah kan. Alah. Sebab ia menurun. Rasanya menurun. Masuk dari sana. So sekarang ni kilometer ke 2.35, 52 minit. Kami berada di yang kat pondok tadi tu. Depan tu sikit tu. Itulah rasanya puncak Bukit Bonggol.
Sebab biasanya kat signboard tu dah puncak lah. Ni kita dah kembali semula ke pondok Bukit Bonggol. Update 54 minit 2 point tadi. Masa kita sampai sini lah 2.2 km untuk sampai ke papan tanda ni. Tapi sebelum tu kami pergi touchdown yang ada bendera tu. Lepas tu kami turun sana, turun balik naik sini, baru sampai puncak Bukit Bonggol. Jauh 2.2. Maknanya return 4.4. Kesimpulannya, masa mula-mula jalan hutan tadi tu, jalannya agak jelas dan ada marking. Lepas je sampai puncak ni marking memang tak ada, tapi jalan sangat-sangat jelas. Sampai sini, sana berangin, baca redup walaupun pukul 2 lebih, dengan view yang Kinabalu di depan mata. Wah, mungkin boleh dikatakan kalau korang ada masa, singgah sini. Menarik oi. Memang sangat menarik. Memang payah nak dapat suasana macam ni. Kau nampak video aku tadi situ kan? Cantik gila weh. Kami nak rest-rest, makan dulu. Jumpa lagi. Bendera Malaysia berkibar. Kinabalu. Oh, layang angin, layang view. Sambil makan goreng pisang bersama air Ribena. Oh, sekarang daripada pondok belakang sana dah slow dah nak balik. Sebab nampak awang dah mula gelap. Tapi tak boleh belah dia punya view Gunung Kinabalu, 360. Bukit Bonggol. 360. Kalau korang tanya aku, susah naik bukit ni. Tak sempat nak tengok susah ke tak. Lebih kepada terpukau dengan view, dengan cuaca pula sangat-sangat membantu. Dengan beranginnya, macam berada di perjalanan view 360. Di sini sampai sana, Bukit Bonggol. Kalau korang ada masa lebih, singgah. Percaya cakap aku, tak rugi weh. Jadi ayolah kita bergerak pulang. 1 jam 16 minit. Nak update sikit menuju oh scary eh. Gayak pula.
Situ pun ada jalan tu. Daripada pondok tadi tu. Naik pada sana. Mungkin lebih jauh. geng-geng Atra boleh buat return. Dia ada dua jalan. Naik macam kami tadi. Turun belah sana. Nampak ada tu menara merah tu. Lepas sedang bawah, naik balik. Okay. Tapi kami tak mampu. Kami hanyalah insan yang lemah. Tinggi ya. Tapi cantik. Oh. Wih, ya Allah. InsyaAllah. Seriau. Kita sambung. Sampai kembali ke pokok tengah-tengah ni. Wah, banyaknya. Daripada atas ni tadi. Naik balik pun tak ada bendera. Tak tahu macam mana dia boleh berubah jadi steps. Tapi kalau pergi 2.2, balik pun 2.2 dah kan. Kami dapat habiskan dalam 1 jam 58 minit. Oh. Kesimpulan ringkas, comel gila. Atas tadi macam yang aku share, comel gila, gilas. Bawah ni ada air sungai. Dia turun kat situ, seronok. Dan dia punya track senang dia sikit pada Datuk. Datuk memacak. Ni senang sikit je. Sebab ni pun dia punya pacak jahat juga. Tapi senang lagi. Senang yang ni sikit lah. So habis sudah perjalanan kita ke Bukit Bongo. Jumpa di next video. Nak teruskan bercuti. Bye.